Berita tergempar pada hari ini, harga emas mencecah parah tertinggi iaitu RM583 untuk 1 gram. Tuan puan, mahal ke mahal? Mestilah mahal sebab apa? Nama pun emas. Jadi tuan puan, walaupun harga emas mahal hari ini, tapi penyimpan emas di bawah bimbingan saya tetap konsisten menabung emas. Sebab apa? Sebab mereka ada ilmu tentang emas tuan puan. Di sebalik kenaikan harga emas, sebenarnya nilai mata wang kita yang makin jatuh. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan takut nak saving cash banyak-banyak. Mereka penyimpan emas di bawah bimbingan saya ni, mereka nak securekan kekayaan mereka kepada bentuk emas. Sebab apa? Sebab emas ni adalah aset yang tidak terkesan dengan inflasi. Walaupun ekonomi dan politik negara kucak-kacir, emas tetap bernilai. Jadi tuan puan, di public gold walaupun 1 gram hari ni RM583, bertuan yang penyimpan emas ni, mereka boleh konsisten menabung menyimpan dalam bentuk emas ni mengikut bajet mereka masing-masing. Sebab apa? Sebab kita boleh menabung emas rendah RM100. Kalau ada bajet lebih, boleh simpan lebih. Dan yang saya ucapkan kepada tuan puan yang konsisten menabung emas, teruskan konsisten menabung emas hingga tuan puan capai matlamat tuan puan, okey, dengan simpanan emas. Jadi tuan puan, untuk tuan puan yang belum lagi bermula, tak ada istilah terlambat. Bagi rugi kalau tuan puan tidak mulakan simpanan emas daripada sekarang. Nak saya bantu tuan puan mulakan simpanan emas, boleh terus tekan link di bio saya ataupun boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap.